Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tanggal 18 Mei menjadi satu tarikh yang penuh bermakna buat seluruh warga sekolah SMK Tanjung Chat apabila kita meraihkan persaraan insan yang sangat berjasa, iaitu Cikgu Ni Aslinda. Dulu sebentar perjalananmu jauh. Setelah bertahun-tahun menabur bakti, mendidik anak bangsa serta mencurahkan ilmu dengan penuh dedikasi, akhirnya tibalah hari untuk beliau menamatkan perkhidmatan sebagai seorang pendidik. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampaikan pada jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali bawa. Sepanjang berada di sekolah ini, Cikgu Nik bukan sahaja dikenali sebagai seorang guru yang tegas dan berdisiplin, malah sangat prihatin, penyayang dan sentiasa memberi semangat kepada para pelajar. Pelbagai kenangan indah manis telah tercipta bersama beliau. Dari dalam bilik darjah sehinggalah aktiviti sekolah, jasa dan pengorbanan Cikgu Nik akan sentiasa terpahat dalam ingatan semua warga SMK Tanjung Chat. Majlis persaraan yang berlangsung dengan penuh meriah itu turut diserikan dengan ucapan penghargaan, tayangan kenangan serta penyampaian hadiah sebagai tanda terima kasih atas segala jasa yang telah dicurahkan. Dan saya mendoakan atas Ibu Puan Ni Aslinda diberikan kesehatan yang berjalan. Pada kali ini kita akan meraihkan pasangan kemudian kita yang akan bersama pada hari ini. Biar aku obati, tidakkah ketika kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Suasana bertambah sebab apabila para guru dan pelajar bersama-sama memberikan penghormatan terakhir buat insan yang banyak berjasa ini. Walaupun persaraan menandakan berakhirnya tugas rasmi sebagai seorang guru, namun segala ilmu, tunjuk ajar dan nasihat daripada Cikgu Ni akan terus menjadi inspirasi kepada semua. Kami seluruh warga SMK Tanjung Chat ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas segala pengorbanan dan dedikasi yang diberikan sepanjang perkhidmatan. Selamat bersara Cikgu Nik. Jasamu dikenang, budimu sentiasa di hati kami.